أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, Jumaah Mubarak. Salam 24 April 2026 bersamaan dengan 7 Zulkaidah 1447 Hijrah. Apa khabar semuanya? Harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik di pagi Jumaat ini, di mana jua anda sedang mendengar maupun sedang menonton borak-borak QSI kita pada pagi ini. Sahabat Faris Fikri ada bersama, Puan Farah Fatira bersama, Puan Ina bersama, dan kepada semua sahabat-sahabat yang lain juga. Puan Norazah jauh dari England. Panjang ceritanya Puan Norazah dah balik pagi semalam. Saya kini berada di tanah air Malaysia. Alhamdulillah. Kalau ada muka-muka macam rabak, jet lag tu minta maaf. Tapi saya rasa saya dah lepas fasa tu. Alhamdulillah. Bersemangat dan gembira bersama kembali setelah 3 minggu kot tak ada sesi-sesi online QSI ataupun apa-apa yang melibatkan saya beronline bersama-sama dengan tuan-puan, bercerita tentang solat, bercerita tentang Quran dan sebagainya. 3 minggu bersama-sama dengan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, siswi juga di bumi UK. Orang-orang pandai, bijak-bijak pandai, generasi muda kita yang sedang belajar di sana dan memberikan sedikit training berkaitan dengan Quran, sharing tentang Quran. Doakan mereka di sana, mereka juga berjuang untuk supaya ialah Quran tu sentiasa berada di hati mereka, solat itu sentiasa menjadi pasak kehidupan mereka, dan sudah tentunya perjuangan itu tidak terhenti. Kita meneruskan dan kita teruskan apa yang kita boleh buat di Malaysia, dalam kapasiti kita sebagai seorang ibu, dalam kapasiti kita sebagai seorang ayah, dari kapasiti kita jadi sesiapalah dalam kehidupan yang kita pegang pelbagai topik ini, baik sebagai seorang bos ke pekerja, sebagai seorang kaki tangan, sebagai apa jua perkara, kan? Kerana akhirnya perjalanan kita sebagai seorang hamba Allah, perjalanan kita sebagai seorang khalifahnya, dia tidaklah tertumpu ataupun tidaklah diterhadkan peranannya semata-mata kepada saya yang mungkin berbicara, Ustaz Faiz yang berbicara, Ustaz Hafiz, Coach Jamil. Tapi dia memerlukan setiap seorang daripada kita untuk melakukan sesuatu perkara demi kebaikan ummah, kebaikan dunia dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Um, kita borak QSI April ini. Dan seperti biasa dalam Borak QSI ini, saya akan fokuskan perbincangan, perkongsian dan juga refleksi saya berkaitan dengan solat. Dan qaddarullahi ma syaa fa'alt. Tajuk hari ini saya kira sangat bersesuaian dengan apa yang kita sedang lihat, apa yang kita sedang telitikan di dada-dada akhbar, dada-dada akhbar. Ada ke lagi yang baca surat khabar yang fizikal tu? Di media-media sosial, um, pelbagai lah masalah-masalah yang kita melihat dewasa ini. Tiba dewasa ini berkaitan dengan mungkin anak-anak kita, berkaitan dengan apa yang belegar isu pecah amanah dan sebagainya. Balik-balik bila saya um, secara personally, saya melihat dia kembali untuk kita kena reflect lah kenapa semua ini berlaku, sedangkan kita ini hidup dalam keadaan masyarakat Muslim. Kita ada Islam sebagai pegangan. Tetapi kenapa masih lagi isu-isu tentang ialah gejala sosial, pecah amanah dan sebagainya ni berlaku. Tinggal lagi kita nak reflect dan take action based on apa yang kita akan sama-sama tadaburkan, perspektif solat yang saya juga nak refleksi, dan tentunya nak juga mendengar dan membaca di ruangan chat ataupun suara tuan-tuan puan-puan di dalam borak QSI. Nama borak ya, ini bukan satu hala, tapi ini adalah borak-borak kita. Saya sudah pastinya saya uh,
mesti banyak belajar daripada tuan-tuan dan puan, daripada ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang masing-masing ada melalui, dan juga POV. POV apa? Point of view masing-masing dalam kita nak menangani isu-isu yang sedang berlegar di negara kita, baik di dunia ini, dengan menjadikan Quran, solat dan infak sebagai pemacu untuk membangunkan ummah ini semula. Saya tak tahu saya ni tengah merepek ke apa di permulaan sesi ni. Bagi saya peluang sebab jet lag jet lag. Suka hati bagi alasan Tuan-tuan dan puan, sudahkah kita bersedia nak berborak bersama-sama? Kalau sudah bersedia, boleh saya lihat beberapa ramai orang di ruangan chat sudah bersedia nak berborak. Kalau sudah bersedia untuk berborak, tuliskan perkataan sedia. Uh, Punani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adalah kawan-kawan nak berborak ni Alhamdulillah. Dah ready, sedia. Alright. Um, Tajuk kita pada hari ini ialah solat bermula dengan didikan di rumah. Kan? Saya kira ini adalah satu peringatan bukanlah terhad kepada seorang yang sudah ada anak, tidak terhad kepada seorang yang menjadi anak sekarang ini. Tetapi ini adalah satu persediaan dan juga peringatan bersama-sama. Baik sudah berkahwin, baik sudah ada anak, baik masih lagi bujang seperti Faris kan. Contoh Faris, gurau-gurau dengan kawan Tapi ini adalah semua perkara yang kita nak persiapkan. Kita nak sama-sama ambil maklum, dan we sometimes don't realise the intensity how important this is. Cewa, baru balik bumi UK kita cakap English sikit boleh tuan-puan? We sometimes don't realise the intensity how important for us as a parent, as a dad to be, a father to be, a mother to be, of how important, how Allah stresses the point that kita nak kena, nak kena English pula tiba-tiba Malay English sebab dah baru balik Malaysia ni macam transition kita tak kita tak kita tak tahu bagaimana Allah emphasizekan betapa pentingnya didikan, peringatan dan pasakan supaya seorang ibu, seorang ayah perlu untuk menitik beratkan soal solat di dalam kehidupan anak-anak. And bagi diri kita, kita rasa peranan kita sebagai ibu dan ayah hanya perlu pantau anak-anak supaya akhirnya dia solat. Cukup dengan sekadar kita nampak secara fizikalnya dia solat depan mata kita, atau dia pergi surau, ataupun dia pergi masjid. But is it that enough just to feel the responsibility untuk kita sebagai seorang ibu dan ayah memastikan anak-anak semata-mata solat? Ataupun sebenarnya ada signifikan dan juga um, orang kata bare minimum kita sebagai parents perlu didik anak kita solat. Sampai tahap macam mana sebenarnya kita nak didik anak-anak kita untuk solat tu? Sebab by now, bagi siapa yang sudah bersama dalam Borak QSI, especially dengan Borak solat yang kita lakukan setiap bulan ini, kita dah melalui beberapa siri untuk kita mula faham yang solat ini bukan semata-mata ketika kita sedang solat. Kan, tuan-puan? Siapa masih ingat siri yang lepas? Siapa bersama siri yang lepas? Mungkin boleh kongsikan refleksi dan juga revision sama-sama di ruangan chat itu. Sebab kita borak satu perkara yang cukup penting terhadap perspektif solat yang ada dalam rukun Islam kita. Yang Nabi SAW bila menyebut tentang rukun solat, Nabi SAW tak sebut tentang menunaikan solat. Nabi SAW tak sebut tentang ada'us solah. Kita tak tunaikan solat. Yang menjadi rukun kepada Islam yang kita hafal, anak-anak kita hafal hari ini ialah uh, aqamus solah, ataupun mendirikan solat. Dan mendirikan solat kita dah sembang panjang, borak panjang dah dalam borak QSI kita yang lepas. Yang mendirikan solat itu bukan semata-mata tentang tatkala dia melakukan solat secara fizikal itu, tetapi what is he or her understanding towards the prayer ketika dia sedang solat. Apa implikasi, apa kesan dia solat selepas dia telah memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aspek aqamus solah termasuklah semasa dan juga selepas
seseorang itu solat. Itu aqamus solat. Dan ini juga perkara yang Allah repeatedly um, says in the Quran kan tentang orang yang mendirikan solat. Contoh yang paling mudah ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang kita sering kali baca dan hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Orang yang mendirikan solat. Nah, so dia datang balik kepada satu persoalan. Hari ini kita tak cerita lagi tentang orang yang ibu-ibu dan ayah-ayah yang tak emphasizekan solat dalam kehidupan anak-anak. Kita sedang menceritakan tentang what is the bare minimum yang sepatutnya kita nak didik anak-anak kita dengan solat. How far do we go untuk kita rasa aku sebagai mak, sebagai ayah, aku dah laksanakan tanggungjawab aku sebagai seorang mak dan ayah dalam nak mendidik anak-anak kita solat. How far? Dan what is the benchmark untuk kata okay, tanggungjawab saya dah selesai. Begitu. So, kawan-kawan, tuan-tuan perempuan, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dekat sini pun mungkin boleh kongsikan. Sebenarnya kita sebagai ibu dan ayah ni, sampai tahap mana sebenarnya kita nak mendidik anak kita supaya mereka dah solat dan tanggungjawab sebagai kita sebagai ibu dan ayah tu dah terlepas daripada tanggungjawab untuk nak mendidik anak tu solat. Sampai tahap macam mana? Sampai lagu mana? Bak Awal Kelantan sebut lagu mana? Sampai tahap macam mana kita boleh safely said that okay, saya dah terlepas tanggungjawab saya untuk nak mendidik anak-anak saya solat. Sampai tahap macam mana? Mungkin tuan-tuan puan ada boleh nak kongsikan di ruangan chat, silakan. Dan kalau ada yang nak bercakap secara audio, boleh dial 011544071181 dan sebutkan nama. Tak boleh buka mute terus, unmute suara. Hingga ke akhir hayat. Untuk Itu Mamat dia keluarga Puan sebab Zura. nak makan dulu kata mereka sejak lagi. Yes. Ha, Puan Nani ke tu? Datin Nani ke tu? Alamak. Dia terbuka dah tu Penuh Raza tak akan berakhir hingga habis hayat. Kan? Sebut tu Saya rasa eh sampai bila-bila kan dia tidak ada hentinya dalam kita nak um, menasihati, dalam mengajak, dalam memastikan anak-anak kita terus solat. Very good. Arwah abah saya sampai pagi terakhir dia meninggal, dia riman kami tentang salat. Allahu Akbar. Allah yarhamhu. Moga Allah merahmati ayahanda, arwah Puan Nani dan juga semua arwah-arwah ayah kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Amin. Um, Puan Nani mengingatkan saya tentang nenek saya. Alhamdulillah nenek saya masih lagi masih lagi um, hidup. Alhamdulillah. Tapi sudah uzur yang tersangat uzur lah. Dalam keadaan yang dia dah mula lupa nama cucu, nama anak sendiri pun. Tapi saya pernah kongsikan juga di ruangan Facebook dua kali kot. Yang itulah dalam keadaan nyanyuk dia tak pernah lupa tentang solat dia. Kan? Dalam keadaan nyanyuk dia sentiasa ingatkan, Tok Ma dah solat ke belum dia selalu tanya balik. Nak ambil wuduk kan. Dah solat ke belum So, so Masya Allah, saya reflect tengok nenek saya dalam keadaan nyanyuk tapi dia tak pernah nyanyuk tentang solat, bahkan sentiasa ingatkan cucu dia yang dia dah solat ke belum. Itu adalah living proof of how I see muqimus salah. Orang yang mendirikan solat. Sampai dia dah sebati dalam diri dia dalam keadaan fizikal pun dah tak mampu, akal teori akal pun sedang dah nak hilang kan, maksudnya dah lupa, tapi sebab solat tu dah sebati sepanjang kehidupan dia sampaikan dia sentiasa ingat solat tu kan. Moga Allah SWT jadikan saya dan kita sama-sama seperti Tok Ma saya. Amin. Exactly, Puan Razak. Petanda baik kan, ingat solat meskipun dah nyanyuk. Datin Kak Ani, amat susah nak pantau anak atau cucu tentang ketepatan pada solat ni. Kan? Yelah, kita bukan Tuhan macam nak boleh nak sentiasa CCTV anak-anak kita. Tapi kita boleh sentiasa ingatkan yang bahawa Allah ini adalah Maha melihat. Allah ini sentiasa Maha mengetahui akan setiap perbuatan kita. Kan? So, apa yang kita boleh buat ialah kita didik anak-anak kita yang Allah ini sentiasa ada CCTV 24 jam
Ingatkan mereka tentang solat sedaya upaya kita. Dan moga-moga itulah yang menjadi usaha kita untuk nak memenuhi tanggungjawab kita untuk nak membesarkan anak-anak. Okay. So I think everyone is clear. Kan? Semua orang jelas yang sebenarnya kita nak menasihatkan anak kita sampai bila nak menasihatkan anak-anak tentang solat itu ialah sampai akhir hayat. There is no stopping towards that. Yang kita nak kena terus dan berterusan bertanya tentang solat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kan? Kalau sampai tahap cucu lah macam Datin Nohani kan. Tapi nak katanya dia tidak ada usia pencen untuk kata aku dah pencen dah daripada nak ingatkan anak-anak daripada solat. No. Dia akan terus dan terus mengingatkan anak-anak untuk terus solat. Itu satu dari sudut period masa. Lagi satu persoalan ialah sampai tahap mana kita nak ingatkan anak-anak untuk solat. Adakah semata-mata nak mendidik anak kita solat tu pada tahap okey dia dah tahu rukun-rukun solat, dia dah tahu kewajipan solat 5 waktu, dah memadai untuk kita berlepas tanggungjawab kita tentang solat. Ataupun sebenarnya ada KPI yang lebih tinggi daripada tu. Kan? So, until what level kita nak didik anak-anak kita supaya menghargai solat. So, saya rasa part itu yang mungkin kita ramai terlepas pandang. Kan? Ramai terlepas pandang soal pada level ataupun tahap macam mana kita nak ingatkan supaya anak-anak kita ni menjaga kualiti solat mereka. Sebab itulah adanya siri Borak QSI yang saya kira menarik untuk kita sama-sama borakkan, iaitu kita sebagai ibu ayah ada satu tanggungjawab dan kita sebagai father to be, mother to be, kita ada responsibility untuk nak didik dan memastikan anak-anak kita sentiasa solat. But to what quality? To what extent yang kita nak kena mendidik itu. So itulah perkara yang kita nak borak-borakkan pada hari ini. Soal solat. Kan? And bila kita sebut tentang solat dan sebagai ibu ayah yang mendidik anak supaya solat, dalam Al-Quran sendiri tuan-puan, siapa figure-figure yang tuan-puan boleh ingat dalam Quran yang dia sebagai figure seorang ayah ataupun ibu yang mewasiatkan ataupun menasihati anak-anak ni sentiasa tentang solat. Siapa figure-figure dalam Quran yang sentiasa buat benda tu? Puan Nuraza, Luqman, Masya Allah, that is one good example kan. Yang Luqman sendiri mewasiatkan ataupun memberitahukan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah. Betulkah ayat tu? Surah Luqman, macam mana ayat tu? Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Very good. Selain pada Luqman, ada ke? Siapa lagi figure-figure dalam Quran yang menasihati anak supaya solat? Sambil itu saya nak baca uh, Puan Ina punya komen ni. Untuk anak umur 9 dan 10 tahun, perlukah kita hanya mengingatkan atau mengajak anak solat ataupun kita perlu marah bila mereka tidak solat? Bagi umur dan 9 dan 10 tahun, adakah kita kena ajak dan perlu marah bila mereka tidak solat? Bukan sekadar terus mengajak kan untuk solat, dan boleh pada satu certain point yang kalau mereka berdegil untuk solat, kita boleh nak marah up to a point yang kita rotan kan. So itu ada salah satu didikan khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam when it comes to prayer kan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengajarkan anaknya tentang solat. Betul kan? Antara doa yang favorite tentang solat pun datang daripada Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah Faris, very good. Sentiasa mendoakan zuriat. Good. Nabi Ibrahim. And hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa Ibrahim alaihissalam ini sangat concern berkaitan dengan solat. Sampaikan dia berdoa, sampaikan dia memastikan Nabi Ismail alaihissalam solat. Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak, dia peka terhadap apa didikan ayah dia terhadap dirinya.
Sampaikan Nabi Ismail alaihi salam dalam satu ayat Quran, dia dikenali sebagai seorang yang sentiasa mengajak ahli keluarganya untuk solat. So, itu ayat yang kita nak tengok hari ini, which is daripada surah Maryam. Surah Maryam merekodkan bagaimana ciri Nabi Ismail alaihi salam ini menjadi seorang yang sentiasa mengajak dirinya dan juga ahli keluarganya untuk solat. Cuba perhatikan ayat ini dia. Ayat yang ke-55 daripada surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ini sedang bercerita tentang ayat 54 dengan 55 Wadhkur fil kitabi Ismail. Kan, ingatkanlah di dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'd. Sesungguhnya dia seorang yang sentiasa menepati janji. Dia menepati janji wa kana rasulan nabiyya, dan dia salah seorang yang menjadi rasul dan juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah, dan dia sentiasa menyeru, mengajak dan juga ialah menyeru kepada ahlinya, keluarganya bis salah dan juga zakat. Salat dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia salah seorang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, ada beberapa mutiara yang kita boleh belajar daripada Nabi Ismail alaihissalam. Satu, bagaimana pentingnya figure sebagai seorang ayah kepada Nabi Ismail alaihissalam, itu Nabi Ibrahim. Kita sebagai ayah, ibu, bakal ibu dan bakal ayah, penting untuk kita sendiri menunjukkan kepentingan solat itu dalam kehidupan anak-anak. Sometimes kita kena ada rasa solat itu secara private. Contohnya solat qiyamul lail. Contohnya solat-solat sunat yang kita buat kat rumah. Terutamanya ibu-ibu lah. Kan? Ibu-ibu tunjukkan contoh untuk nak solat itu di rumah. Di mana anak-anak boleh nampak kita. Boleh nampak bagaimana kita ni tidak culas dengan solat. Bila dah dikumandangkan azan, tidak lagi duduk-duduk, baring-baring. Kan? Terus laksanakan solat. Bagi seorang ayah, jangan culas tentang solat. Nampakkan kepentingan solat itu di hadapan mata lah, penglihatan anak-anak kita. Setiap kali azan, kita sentiasa bergegas untuk pergi ke solat. Kan? Tidak menculaskan solat dengan menangguh-nangguhkan solat, mengutamakan perkara-perkara lain. Itu didikan yang pertama bagi seorang anak kan. Dia akan sentiasa belajar daripada macam mana tindak tanduk dan juga kelakuan anak ibu dan ayah dia. Dan dia akan jadikan itu sebagai benchmark kan. Dia akan nampakkan bagaimana seorang ibu dan ayah punya concern terhadap sesuatu perkara, dia pun akan nampak benda itu sebagai satu concern. Ya, barangkali sekarang dia tak nampak, but sooner or later, bila anak itu menjadi seorang ayah, dia sentiasa akan melihatkan macam mana nak jadi ayah itu seperti mana ayah dia pernah didik dia jadi sebagai seorang anak. Siapa pernah rasa macam tu? Bila kita jadi anak, kita tak rasa sangat figure macam mana nak jadi ibu. Tapi bila kita sendiri ada anak, the first reference kita untuk nak mendidik anak kita adalah sentiasa reflect apa yang ibu saya buat. Apa ayah saya buat. Kan? Exactly Puan Nuraza. Parent as a role model. Kan? Sebelum kita nak cerita tentang anak lagi, kita nak kena fikir tentang kita sebagai ibu dan ayah, sebagai bakal ibu dan ayah ni. How far do we see prayer as something important in our life? Adakah kita tunjukkan perkara itu? Nabi Ibrahim alaihissalam tunjuk hal itu. Sehingga kan dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ada di dalam doa-doa yang dia bacakan. Sehingga kan, Nabi Ibrahim, ayah aku ni Nabi Ismail. Dia dengar Nabi Ibrahim baca doa tu, dan dia tahu betapa pentingnya hal ini bagi seseorang Muslim. And I need to take example of it. Sehingga kan apa yang Nabi Ismail buat ketika mana dia menjadi seorang ayah, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Kan? Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Dan dia pula ya'muru. Kan?
Kak Ani, itu je yang Kak Ani boleh buat untuk jadi contoh kepada anak-anak dan cucu. Tapi sebab Kak Ani tak tinggal bersama anak-anaknya masa-masa yang Kak Ani berada di rumah mereka je. Doa je lah. Yang pun doa Allahu Akbar. Masya Allah. Kan kita doakan lah kan. Hidayah taufik itu bukan berada di tangan kita kan. Dan kita tak tahu bila Allah akan campakkan hidayah dan taufik itu. Kan boleh jadi semasa dalam hayat kita, boleh jadi selepas hayat kita. But know that, sentiasa ingat apa yang anak-anak kita nampak, apa yang kita sentiasa pesan. Sebab kat sini ada wakana ya'muru, ada fi'il, ada kata kerja kat sini adalah ya'muru. Ya'muru. Ya'muru ini adalah satu seruan, satu ajakan. Okay. Dia bukan sekadar nak tunjukkan contoh. Contoh itu satu peringkat, satu level. Tapi it's more than that. Iaitu kita kena ya'muru. Sentiasa ingatkan, sentiasa ajak, sentiasa seru ahlahu bis salah waz zakah. Yang sentiasa ajak ahli-ahlinya, ahli keluarganya. Ahli kat sini tak merujuk pada keluarga secara spesifik, but keluarga adalah pertama-tama benda yang kita kena anggap sebagai ahli sebab dia yang paling dekat kan. Kepada bis salah waz zakah wa kana inda rabbihi mardiyah. Kepimpinan mulai teladan seperti mana teacher Nora sebutkan kat situ. Kita pertamanya adalah kita nak tunjukkan teladan itu. But sometimes teladan itu perlu di-emphasizekan dengan kita mengajak. Okey, kita mengajak kepada solat. So itu dia Nabi Ismail alaihissalam. And what's interesting to think about Nabi Ismail alaihissalam ialah sebabkan kualiti Nabi Ismail alaihissalam sentiasa seru, sentiasa ajak kepada solat, kita nak melihat pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang down the line kan, kalau kita boleh nak conteng lah kan, kita tahu keturunan Ibrahim alaihissalam dia ada dua cabang. Ibrahim dia ada dua anak, betul? Anaknya Ishaq dan juga Ismail alaihissalam. Dua-duanya adalah Nabi. Kan? Dan kita tahu banyak Nabi-Nabi dekat jalur yang mana, tuan-puan? Jalur para Nabi kebanyakannya di jalur Ishaq alaihissalam. Masya Allah. Kan? Sampailah Isa alaihissalam. Betul? Dan kita tahu fungsi setiap Nabi Rasul diutuskan adalah sebabkan sebuah bangsa, sebuah umat, Bani Israel secara spesifiknya dalam lineage Ishaq sampai Isa ni melakukan kedegilan tak nak mereka mensyirikkan Allah dan kerap kali mendustakan para Rasul sehingga kan diutuskan Rasul lagi, diutuskan Rasul lagi, diutuskan Rasul lagi untuk ingatkan mereka taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Kan? Sehingga satu saat yang Bani Israel is a long goner. Maksudnya dia dah satu bangsa, satu generasi yang gagal. Sampailah satu saat di mana Ismail alaihissalam di bawah lineage ni adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita boleh fikirkan tentang hakikat bagaimana sepanjang lineage Ismail hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertumpu dekat Mekah. Dan sepanjang beratus-ratus tahun, mungkin beribu bahkan, Nabi-Nabi diutuskan kepada Bani Israel, tetapi tidak ada Nabi yang diutuskan pada umat, pada bangsa antara Ismail alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? As if bangsa dan umat yang Nabi Ismail alaihissalam turunkan lineage-nya lebih suci, lebih baik sehingga kan dipilih untuk menjadi ialah umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bukan nak kata yang lineage Nabi Ismail alaihissalam ini tidak ada masalah. Kalau kita baca buku-buku sirah pun ada je peperangan yang berlaku di antara Bani Jurhum ini. Bani Jurhum ini adalah bangsa keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kan? But ada signifikan untuk kita fikirkan sepanjang beratus-ratus tahun Bani Israel kerap kali diutuskan Rasul yang kita dapat kenal pasti mereka ada buat satu kerosakan, tapi lineage Nabi Ismail alaihissalam setelah beratus-ratus tahun mampu untuk bertahan
akidahnya sangat lama sehingga kan syirik itu mula berlaku pada hujung-hujung yelah beratus tahun jugalah bermula dengan Amru bin Luhai itu membawa berhala di Mekah. Tapi what made the lineage of Ismail alaihissalam so spiritually strong compared to the other lineage adalah mungkin kualiti solat ini. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah. Solat dan zakat itu menjadi teras. Solat dan infak ataupun zakat itu menjadi teras. Bagaimana Nabi Ismail menurunkan kepentingan itu. Legasi bagaimana dua perkara ini, solat dan zakat, penting amat-amat sehingga diturunkan satu generasi demi satu generasi dan menyebabkan generasi itu terpelihara dari sudut sosial dan juga kehidupan secara keseluruhannya. Kan? Tak membawa maksud generasi ataupun lineage Nabi Ishaq alaihissalam tu semuanya teruk. Kan? Tapi dia membawa kepada satu konsep yang sangat penting. Iaitu Allah ingatkan pada ayat yang ke-59 ini. Kak ni kata banyak ya mengurutulah anak-anak tak suka. Jawab mereka kita semua dah tahu mama tapi praktikal mereka tidak memuaskan pun. Allahu Akbar. Moga Allah berikan kesabaran. Kak ni tunggu hingga hujung ada satu perkara yang kita boleh belajar daripada kesabaran Kak Ani dalam mendidik anak dan moga Allah ganjarilah pada setiap kesabaran yang Kak Ani lalui dalam mendidik anak-anak, memesankan ke anak-anak, memperingatkan anak-anak tentang solat tu kan. Ada satu ayat pada hujung nanti yang kita akan tengok sama-sama. But tuan-tuan puan-puan cuba perhatikan perkara ini. Kenapa kita nak berpesan pada solat itu sehingga legasi itu menjadi terus dan menerus dan sehingga kita nampak legasi Nabi Ismail alaihissalam, keluarganya, anak keturunannya, bahkan berkat doa Nabi Ibrahim sendiri mungkin yang menyebabkan lineage Nabi Ismail alaihissalam tu terpelihara dengan sangat cantik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat yang ke-59 ini. Maka setelah khalafa, telah berturutan satu lineage yang sangat baik, keturunan generasi yang menggantikan demi generasi sebab terpelihara dengan solat, terpelihara dengan infak, dengan zakat itu, datangnya khalfun adha'us salah. Datangnya satu generasi yang telah mensia-siakan solat. Tuan-tuan dan puan, bagi perhatian dekat ayat ini sangat penting. Telah datang satu generasi selepas generasi yang memelihara solat dan zakat itu, satu generasi yang adha'us salah. Bagi perhatian tuan-puan, ini sangat penting. Allah tak sebut kat sini generasi yang datang selepas generasi yang terpelihara solat itu, orang yang tak solat. Orang yang meninggalkan solat. Allah tak sebut itu. Allah sebut pada generasi yang datang selepas generasi yang terpelihara ini datangnya khalfun, satu generasi yang teruk, yang mereka ini adha'us salah. Apa maksud adha'us salah? Who neglected solat. They didn't rejected solat, mereka neglect. Ataupun cuba tengok neglect ni macam mana kita nak terjemahkan. Mencuaikan solat, yang melalaikan solat. Puan Razah, terima kasih. Kan? Orang yang melalaikan solat. Does it mean orang yang lalai itu meninggalkan solat? Adha'us salah, mereka tidak merasakan solat itu sebagai satu benda yang penting dalam kehidupan. Mereka solat, tapi mereka tak nampak bagaimana pentingnya solat itu dalam kehidupan. So tuan-tuan dan puan, kita sekarang, kalau kita nak reflect dalam kehidupan kita sekarang, generasi kehidupan kita hari ini, kita hidup dalam satu generasi yang khalfun adha'us salah, yang lalai terhadap solat ke yang tak solat? Tuan-puan, kita ni, kalau kita reflect dalam kehidupan kita sekarang, masyarakat hari ni, orang sedang lalai solat ke orang yang tak solat sekarang? Kita menghadapi satu masalah, orang yang lalai solat ke orang yang tak solat? Puan Razah rasa lalai, Puan Azura kata lalai, Kak Ani pun kata, Puan Norani pun, Datin Norani semua kata lalai kan. I would argue kita berhadapan dengan generasi yang tak solat. Kita boleh tengok statistiknya, kita boleh tengok yelah orang yang buat kajian tentang solat ni. Sebenarnya kita menghadapi bukan orang yang lalai tentang solat. It's even worse than that. Orang yang tak solat.
And dalam ayat ni Allah sedang ceritakan tentang exactly Puan Razak, certain extent tinggalkan solat. Dalam ayat ni, orang yang adha'us solah, yang lalai terhadap solat, yang tak pandai nak susun solat tu sebagai benda yang penting dalam kehidupan, dia tak kisah solat tu macam mana dalam kehidupan, asalkan aku solat, asalkan aku, yelah, solat tu tak kisahlah time bila ke, macam mana kualiti je, asal aku dah solat. Adha'us solah. Sebabkan mereka ini golongan ataupun generasi yang adha'us solah, dia bawa ke peringkat yang mereka ini dah mula wattaba'us syahawat, yang mereka ini mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. So kita nampak hari ini masalah syahwat. Syahwat ni specifically adalah tentang nafsu syahwat. Syahwat ni specifically ialah syahwat merujuk pada maksiat-maksiat yang seperti zina, seperti rogol, seperti berkaitan dengan nafsu syahwat, pornografi, seperti ialah kita tengok dalam berita-berita yang ialah apa-apalah yang terkait dengan syahwat. Bila satu generasi dah mula lalai tentang solat, maka mereka senang untuk nak ikut syahwat. Dan bila dah ikut syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menghadapi satu azab ataupun mereka dah mula sesat. Mereka dah dalam satu kesesatan. Kalau dalam translation English kat sini, ghayya. Oh iya. Ghayya ini adalah satu kesesatan. Mereka dalam satu kesesatan. So, ayat ni sedang ajarkan kita untuk nak ada satu hakikat lah, tuan-tuan dan puan. What we see out there in the world. Kenapa ramai sangat orang yang dalam keadaan syahwat yang tak dapat nak dikawal? Kenapa pelbagai masalah-masalah yang kita nampak dari sudut sosialnya, gejala sosialnya, it backtracks to how our generation nampak solat tu dalam kehidupan mereka. Sekiranya kita mampu untuk nak menjaga sebuah generasi, anak-anak kita, tentang bagaimana mereka lihat solat dalam kehidupan mereka. Bukan sekadar solat, tapi mereka rasa kepentingan solat itu. Mereka merasa solat tu kena jaga kualiti solat tu. Baik dalam solat, baik tentang solat. Saya ulang lagi sekali. Kualiti solat itu ialah tentang solat dan di dalam solat. Tentang solat tu maksudnya apa? Contohnya adalah bila dia nak solat. Awal waktu, tengah waktu, hujung-hujung waktu. Tentang solat itu ialah macam mana dia prioritikan solat ataupun kerja dia, hiburan ataupun solat dia, kan? So ini tentang solat. Dan di dalam solat tu sendiri, macam mana dia belajar apabila dia cakap Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa refleksi dia tak kala dia kata Ar-Rahmanir-Rahim? Apa refleksi dia bila dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ini semua adalah kualiti solat yang kita nak kena jaga. Dan bila sebuah generasi itu dia melihat kualiti solat ni dan dia rasa penting nak jaga kualiti solat tu, maka vice versa kepada ayat ni. Saya rumuskan dalam satu jadual lah, ataupun satu gambaran lah, tuan-tuan dan puan. Kalau boleh saya kongsikan ini. It's said that when a person Bukan sejak yang ini. Okey, yang ini. Cuba perhatikan, tuan-puan, kita ni kat tengah-tengah sekarang. Now we have the option. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, bakal ibu, bakal ayah. Kita ada satu option. Sama ada kita nak mendidik diri kita supaya kita nak mensia-siakan solat ataupun kita nak menjaga kualiti solat. Mensia-siakan solat, adha'us solah, dia akan bawa kepada satu step yang akan melahirkan generasi yang ikut syahwat. Dan akhirnya membawa pada sebuah generasi yang sesat, yang dah jauh tersesat, dah tak tahu macam mana nak kembali pada pangkal jalan. Dan kalau kita flip equation tu, bila kita dah mula nak menitik beratkan anak-anak ini, saya nak tarbiyah mereka, saya nak didik mereka, saya nak bentuk kehidupan mereka supaya mereka nampak kualiti solat, mereka kena menjaga kualiti solat mereka, maka kita akan mendapat satu generasi yang mereka mula untuk bertakwa, untuk ikut perintah Allah. Mula kekang syahwat mereka.
Dan akhirnya dia membawa pada satu umat, satu generasi yang mendapat petunjuk Allah sentiasa. So kita nak generasi yang gagal, kita nak generasi khalfun adha'us salat ataupun fakhalafa, generasi yang baik, generasi yang berjaya. Dan semua perkara ini dia bermula dengan diri kita sebagai individu, dan dia bermula tak kala kita sebagai ibu dan ayah, the number one education yang kita nak kena fikirkan, yang kita nak kena utamakan ialah dekat mana, bukanlah tentang dekat mana anak saya nak pergi belajar, dekat Oxford, Cambridge, dekat dekat US, dekat UK. It's not about that yet. Ialah tentang sejauh mana seorang ibu dan ayah mendidik pasak kehidupan mereka adalah solat. Tentang solat dan juga dalam solat itu. Kan? Tak kiralah waktu mereka berada di bawah jagaan kita maupun selepas mereka sudah mula belajar jauh ataupun sudah mendirikan rumah tangga sendiri. Tanggungjawab kita sebagai seorang ibu dan ayah sentiasa ingatkan, menyeru mereka untuk menjaga kualiti solat mereka. Kan? Yang akhirnya membawa saya dan juga kita sama-sama melihat pada satu ayat yang lain, dan akhirnya itu yang akan menutupkan sesi kita lah, insyaAllah. Tapi sebelum tu, mungkin ada siapa-siapa boleh ada nak refleksi daripada apa yang saya kongsikan. Kalau ada siapa-siapa nak share dekat chat apa pandangan semua, dan apa refleksi tuan-tuan dan puan melihat pada ayat yang kita tengok sama-sama dalam surah Maryam ni. Surah Maryam yang bermula daripada cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam sentiasa menyeru kepada solat, dan dia membawa kita melihat kepada kejayaan ataupun kegagalan sebuah generasi. Ada input mungkin nak dikongsikan, boleh teruskan ataupun boleh buka mic sekiranya ada. Reminder untuk kita semua. Exactly. Terutama saya yang bercakap. Ya, Puan. Anak dia Zaim. Kak Ani Kak ni Ani. nak release tension je sikit. Okay. Tapi sebab agaknya Kak Ani ni orang kata birds of the same feather flock together pun tak tahu, Allah Alam lah. Tapi tua-tua ni dah jadi baik dah Kak Ani ni. Cumanya dalam banyak-banyak rumah ngaji di Kelantan kan sangat sedih bila melihat mereka yang orang kata 60 ke atas lah umur di rumah ni, without referring to any individual lah, secara umum kan. Datang mengaji, pakai tudung, semua sopan lah. Puasa cukup, puasa 6, syawal cukup. Tapi bukan lalai solat, tak solat. Dan bila kita share kan, memanglah dia solat lepas tu. Tapi maknanya solat pun sampai to the extent ada yang tak pandai baca Fatihah pun. Ini realiti yang sebelum ni tak sangka macam tu kan. Sebab walaupun Kak ni muda-muda dulu pun tinggal juga solat, tak adalah macam tu sekali kan. Jadi kan bila kita tengoklah grup-grup geng-geng Kak ni tengok macam tu, sedih teramat sangat lah. Hanya Allah yang tahu kan. Cuma orang macam Kak ni tak mampulah nak ekspreskan, nak mengekspreskan cara supaya mereka yang dah berumur ni dapat solat dengan hanya baca Fatihah pun jadilah kan. Jadi tak tahulah, minta pendapat orang muda lah macam Anda Zaim ni. Adakah kalau kita berkeadaan macam ni kan, adakah practical atau reasonable kita adakan kelas-kelas kalau kita buat nampak kita bezakan mereka, kita nak jaga juga keaiban mereka kan, sebab mereka puasa, mereka semua. Jadi kalau kita buat kelas-kelas yang asing kan, jadi kalau dia datang orang kata untuk kelas orang tak solat, kita tak nak lah macam stigma macam tu kan. Tapi anak Zaim pun tahu Kak ni pun tidak berada dalam pengurusan PNK, tapi PNK tu dah jadi darah daging kan. InsyaAllah Kak ni bila berada di KL balik ni bukanlah cuma nak berkongsi juga sahabat-sahabat yang ada dalam grup ni, di mana pun anda berada, tidak mesti berada di Kelantan kan. Mungkin ada cara-cara yang kita boleh, mungkin selepas ni Kak ni berbincang juga dengan pengurusan PNK kan. Mungkin kita nak mulakan a kind of klinik Al-Quran yang kita dah asaskan dulu di Surau Maidin. Jadi nak jadikan Surau Maidin tu tempat begitu yang sambil-sambil shopping they hop in
Jadi tak adalah nampak macam orang yang hop in tu tak solat. Cuma kami Hmm. dah memikirkanlah seorang dua yang prihatin macam Kak Ni yang tak erti nak buat apa, sebab Kak Ni pun bukannya tinggi sangat ilmu tentang macam mana nak jadi orang solat ni kan. Kak Ni sendiri pun lelaki juga. Tapi kenapa Kak Ni membebel pagi ni bersama, kerana ini untuk apa tajuknya solat. Ya. Sahabat-sahabat dalam boleh membantu Saudara Zaim bila datang, bila dalam program munajat pagi kan. Mungkin ada cara-cara tertentu yang tanpa mengaitkan mereka yang kita boleh membantu mereka in small group. Allah Alam. Ini adalah luahan hati ikhlas daripada Kak Ani lah. Bukan nak menunjukkan, oh Kak Ani ni punya jagalah solat sampai aware. Tidak sekali-kali. Cuma meluahkan Baik, Kak Ni. kesedihan. Wallahu Alam. Terima kasih, Kak Ni. Maaf Kak banyak. Kak Ni, I think Kak Ni dah mewakili dan sebut tentang realiti yang bukan berlaku dekat Kelantan PRNK sahaja, tapi itu realiti di mana-mana sahaja pun. Bila kita sampai, sebelum kita mendengar perkongsian Penuh Razah, bila kita tengok the reality yang kita dah sampai ke satu peringkat umur yang yelah, rasa macam malu. Mungkin ada rasa malu sebab kalau aku sebut aku ni tak pandai baca Quran, aku tak pandai baca Fatihah, ini satu keaiban yang besar kan. Dan akhirnya kita tak meluahkan, kita tak nak mencari pertolongan macam mana nak membantu pada realiti yang kita ni tak pandai kita tak menjaga solat, kita tak pandai baca Fatihah dan sebagainya. Saya berpandangan yang sebenarnya kalau kita ini ada satu gelombang Al-Quran yang sangat meluas di rumah ngaji baik di Malaysia sekarang ini, yang kelas-kelas Quran, kelas-kelas tadabbur untuk nak menghayati bacaan Quran dan juga apa yang kita faham tentang Quran tu sangat meluas. Saya nak ajak untuk kita do the same thing untuk solat, kan? Bila solat itu dikekalkan, hanya diterhadkan kepada aspek macam mana nak solat dari sudut fiqhnya, tapi kita tak emphasizekan macam mana solat tu memberi rasa, memberikan penghayatan, memberikan makna dalam kehidupan, maka dia tidak akan menyebabkan sebuah seseorang tu akan nak berubah kepada yang lebih baik. Di samping kita nak menjaga aib dan juga mungkin yelah seseorang itu rasa malu sebab nak belajar solat lagi, kan, macam budak-budak kecil. Contohnya di Akademi Sindiket Ikhlas kita ada high impact solat. Ya, kita tidaklah streskan sangat tentang soal rukun solat dari sudut fiqhnya, tapi it is certainly an upgrade untuk tak kira lah di peringkat usia macam mana pun, supaya mereka dah mula, okay, solat ni saya pun nak kena hadirkan rasa dan juga rasa pentingnya nak jaga kualiti solat tu. Itu adalah matlamat kita buat high impact solat. Supaya solat tu dia tidak berhenti sekadar rukun fi'li tu, fiqhnya sahaja. Tapi nak menghadirkan rasa dan juga makna itu, dia perlu terjun kepada daerah untuk kita nak memahami dan berinteraksi dengan apa yang kita baca dalam solat. Sama seperti Quran. Sama seperti Quran yang kita tartilkan dengan tajwid Quran, aspek macam mana nak baca Quran tu. Tapi kita buat tadabbur Quran supaya kita menghadirkan rasa dan makna Quran tu sendiri. Why not we do the same untuk solat? Kenapa kita tak usahakan satu kempen, satu program, satu usaha di rumah ngaji dekat peringkat mana pun. Ambil satu buku, saya kira banyak dah buku-buku yang membincangkan tentang interaksi penghayatan makna ni. Dengan sangat banyak, Alhamdulillah. Dan kalau let's say kalau nak jemput Akademi Seniji sendiri untuk buat program secara private di tempat tuan-tuan puan-puan, ahlan wa sahlan. Saya kira Akademi Seniji sangat berbesar hati untuk buat sedemikian rupa. But what I'm trying to say is, kita nak kena membiasakan dan mengkempenkan dengan kadar magnitude yang sama macam mana Quran, tetapi untuk solat, kan? Bila kita sebut solat, dia bukan sekadar kefaham apa dari sudut fiqhnya yang saya sebutkan, tapi menghadirkan rasa dan makna melalui interaksi bacaan tu. Mungkinlah caranya gitu. Betul Kak Ni. Dan kalau sahabat-sahabat ada cadangan lain, bolehlah masukkan juga di ruangan chat untuk kita kempenkan sama-sama tentang solat dan kepentingan solat tu, improve solat tu, untuk lihat solat sebagai satu neraca di samping Quran dan infak dalam nak memastikan sebuah generasi itu adalah generasi yang
Baik. Macam mana nak mula ya, Kak Ani? Kalau nak through Akademi Sinergi, contact lah admin Akademi Sinergi Ikhlas untuk setkan kelas-kelas Quran ataupun Quran apa kelas-kelas solat tu kan. Wallahu alam. Saya tak nak hadsal sangat, kita nak borak-borak. Mungkin Puan Norazah ada apa-apa nak share sebelum saya nak beralih pada ayat penutup sesi borak kita ni. Ya, Puan Norazah. Alhamdulillah Nakda. Bonda berada di Brunei dan anak Oh, puteri Bonda belajar di KL. Jadi Masya Allah. Bonda jaga 2 waktu solat, Brunei dan Oh, Kuala ya. Lumpur. So setiap kali masuk waktu solat Kuala Lumpur, Bonda akan WhatsApp anak dara Masya Bonda. Allah. Dia kata she always says mami membebel. But I always remind them membebel untuk salat tu adalah satu satu sifat yang Allah tuntut. Allah. So Setuju. sebab saya sendiri pun teringat waktu arwah ibu, arwah nenek masih hidup, mereka pun membebel. Kita pun selalu terlalai. Bukan tinggalkan salat tapi terlalai. Dan dari itu Bonda jadikan satu legasi untuk Masya menyambung pembebelan tu kepada anak-anak Bonda. Meskipun Masya Allah. yang pertama tu dah berkeluarga, masih juga dibebel, Masya Allah. diingatkan. So itulah satu-satunya cara untuk Bonda mengingatkan dan also to practice myself untuk menjaga solat dan Cantik. di samping memelihara anak zuriat kita dan Masya juga Allah. sahabat-sahabat keluarga yang terdekat kan. Dan itulah cara bagi saya. Dan seperti yang Nakda tadi sarankan kan, ikutilah kelas-kelas fiqh salat. Bonda alhamdulillah sekarang kan kita online classes ni banyak pilihan. It's just a matter of us sama ada kita nak istiqamah mengikuti ataupun otherwise. So insyaAllah nanti Allah akan tanya, jika kamu tidak dapat hadir kelas fizikal, kelas online ada, kenapa tak ikuti kan? Allahu Akbar. So itulah satu inspirational and motivational untuk saya dan saya nasihatkan kepada mana-mana yang sudi mendengar bebelan Bonda lah. Dan satu lagi yang nak ada. Tadi Bonda sangat suka dengan graf yang anak dia tontonkan tadi. Bolehkah izinkan Bonda sekarang mengikuti daurah tadabbur Al-Mu'minun bersama Ustaz Syahri. Masya Allah. Dan kan qad aflahal mu'minun tu orang yang khusyuk dalam salat, orang yang hafizun menjaga salat. Dan so bolehkah Bonda kongsikan graf tu bersama dengan grup Al-Mu'minun? Boleh. Tapi kena dapatkan kesahihan, kena check. Copyright. Bukan copyright Bonda. Lebih pada Ustaz Syahri cakap, Ustaz Syahri ini hasil tadabbur Zaim ni. Ada seorang entahlah macam orang yang macam kurang ilmu sikit. Minta Ustaz Syahri untuk confirmkan betul tak graf ni based on tadabbur surah Al-Maryam tadi tu kan. Itu je. Kalau Bonda boleh sampaikan dan bagi tahu saya, respon Ustaz Syahri pun sangat-sangat membantu. InsyaAllah. Jazakallah khair. Wa iyyakum Bonda. Terima kasih berkongsi Bonda. Sama-sama. Masya Allah. Saya tak pernah terfikir mungkin itu adalah satu effort yang kita tak pernah sedar kan, sebagai seorang ibu nak menjaga 2 waktu Kalau kita ni mungkin anak kita ada kat Malaysia, anak kita kat Malaysia, pukul rata lah aku nak solat, aku ingatkan je lah. Tapi that is how loving a mother is lah. Tentang soal tanggungjawab tentang solat tu, kena peka tentang 2 waktu solat berbeza dan still dapat nak ingatkan. May Allah Nasib baik dia tak belajar kat UK, Ustaz. Oh, itu nak kena bangun pukul berapa? 8 jam kita jaga. Ya Allah, betul-betul. Saya di UK baru ni Bonda memang jauh lah beza kan.
waktu solat. Sekarang kat UK subuh pun dalam pukul 5 sekarang. So pukul berapa pula nak kena bangun kan. But anyhow, Alhamdulillah. Terima kasih. terima kasih Bonda berkongsi. Tapi nak ceritanya, may Allah bless all the mothers here, all the fathers here yang peka terhadap waktu solat untuk menjaga waktu solat sendiri dan juga anak-anak untuk ingatkan anak. Dan teruskanlah bebelan. Dia bagi mereka, bagi kita ke, dia adalah bebelan. Tapi at the end of the day, bebelan tu adalah salah satu ya'muru. Salah satu perkara yang kita sedang seru. Kan, regardless lah. Yelah, dalam bahasa kita, bebelan ke apa. Tapi itu adalah bentuk kita sedang nak menyeru tu. Allahumma barik. Moga Allah SWT berkati semua. Okay, we are running out of time, but I really want to end our conversation, our Borak QSI pada hari ini dengan satu ayat Quran. Dan harapnya benda ni melegakan dan juga memberikan motivasi untuk kita ibu-ibu, ayah-ayah dan juga kita semualah untuk kita tetap dalam nak bebelan kita tentang solat itu. Dalam surah Taha, which is actually the next surah after surah Maryam, Allah ada sebutkan satu ayat Quran yang lebih kurang sama dengan ayat yang kita tengok tadi. Kalau tadi adalah tentang wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, Nabi Ismail seru ahli keluarganya untuk solat. Kali ini nasihat yang sama diberikan kepada kita dan juga Nabi SAW terutamanya terlebih dahulu dan kemudian kita. Allah SWT kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan serulah and enjoin ahlaka, your family, bis-salah. Kalau tadi Nabi Ismail macam mana ayat dia? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Kat sini Allah seru kita pula. Wa'mur ahlaka bis-salah. Dan serulah keluarga kamu, wahai Zaim. Serulah keluarga kamu, wahai Akademi Sinergi. Serulah keluarga kamu, wahai 51 orang yang berada dalam Zoom ini. Bis-salah. Khususnya salat. Okay, bis-salah. Tapi what comes after is really, really profound. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Allah, wastabir kat sini dia berasal perkataan sabara. Allah boleh kata wasbir 'alaiha. Ni bahasa Arab sikit Please be patient with me. Boleh Allah kata wasbir 'alaiha. Boleh Allah kata wasbir 'alaiha. Macam contoh ayat Quran surah Kahfi kita nak baca hari ni, Jumaat. Wasbir. Macam ayat tu dah hilang lah tiba-tiba. Ayat 18. Siapa ingat? Wasbir nafsaka. Jazakallah khair Faris. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum. Allah guna perkataan wasbir. Fi'il amar. Wasbir. Kat sini, bukan sekadar kena sabar. Tapi wastabir. Wazan ini, bila ada perkataan ta dekat tengah-tengah sabara ini, perkataan ta sendiri nak sebut senang ke susah? Senang ke susah nak sebut perkataan ta ni? Susah kan? So, it means bukan sekadar sabar. Nak sabar tu pun dah menyebabkan kita rasa macam asyik-asyik kena dilemparkan dengan kata-kata yang macam mengecewakan oleh anak kita. Yelah mama, yelah umi, akak tahulah, abang tahulah nak kena solat. Tak payahlah nak ingatkan kan. Wastabir 'alaiha. Kan? Terus ingatkan. Terus berpesan dan sabar dalam keadaan yang sangat-sangat tinggi. Bukan sekadar sabar, tapi sabar yang tahap paling maksimum yang kamu boleh bersabar. Wastabir 'alaiha. Kalau Allah perintahkan kita untuk sabar dengan orang-orang yang sentiasa ajak kita kepada kebaikan. Kat sini Allah minta kita buat super sabar. Super duper sabar kepada perintah untuk nak ajak keluarga kita sentiasa perhatikan solat. Sentiasa perhatikan salat. Wastabir 'alaiha. Kan? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kita seru ajak keluarga kita untuk sabar itu, untuk solat itu, bukanlah untuk nak kita minta rezeki pada Allah. Allah tak perlukan kita untuk solat, tapi kitalah yang perlukan solat itu sendiri. Allah tak perlukan kita untuk solat, tapi kita yang perlukan solat. Seperti mana anak-anak kita perlukan solat, maka teruskanlah wastabir 'alaiha. Tu signifikan tu Nabi Musa AS yang sangat banyak ujian oleh kaumnya. Very good. Kan? So, tuan-tuan dan puan,
itulah satu penutup yang saya nak ajak kita sama-sama teruskan wastabir alaiha, macam mana Kak Ani sebutkan tu. Wastabir, teruskan sabar dalam tahap yang paling maksimum untuk nak memastikan solat itu menjadi pilar sebagai satu pasak kehidupan anak-anak kita. Dan kita nak supaya one day solat ini menjadi salah satu legasi yang boleh diteruskan oleh anak-anak kita kepada cucu-cucu kita pula. Dan perkara itu perlukan usaha kita untuk nak merasakan solat itu bukan satu benda yang perlu dipaksa. Tapi cukup untuk diperingatkan dan anak-anak kita menghargai peringatan solat itu daripada kita sebagai ibu ayah. Sebab apa? Anak-anak kita dah mula sedari bagaimana solat ini mendatangkan nilai dalam kehidupan mereka. Merasai manisnya solat itu sendiri. But the question is, adakah kita sendiri merasai kemanisan solat tu? Dan adakah kita berjaya transfer the kemanisan solat itu dalam kehidupan anak-anak kita? Bukan sekadar seru, bukan sekadar perintah, tapi seru dalam keadaan kita mendidik supaya solat itu menjadi satu automatic system dalam kehidupan anak kita untuk jaga dan pelihara sepanjang kehidupan mereka. Dan sebab itu, sebagai satu seruan terakhir sebelum kita berpisah, itulah the missing piecesnya Tuan Zaim, super sabar. Kan? Itulah. Moga Allah jadikan kita antara orang-orang yang wastabir itu, insya-Allah. Sebagai missing puzzle yang terakhir sebelum saya tamatkan borak QSI, saya ada satu berita gembira untuk tuan-tuan perempuan. Mungkin ini akan membantu tuan-tuan perempuan melonjak paradigma, apa benda tu? Ialah meningkatkan dan juga jadi missing puzzle kepada tuan-tuan perempuan semua juga dalam perjuangan untuk terus menasihatkan, mendidik anak-anak tentang solat. Berbalik pada soal macam mana nak hadirkan maka Akademi Sindiket Ikhlas membuat satu program khusus tentang solat yang bermula pada Mei nanti, yang akan dikemudi oleh Ustaz Harfiz Hamzah, Ustaz Faiz dan juga diri saya, iaitu program tahunan High Impact Solat coming your way this May, insya-Allah, yang akan berlangsung sepanjang 4 minggu pada tarikh-tarikh yang disebutkan. Dan begitulah yurannya. Dan insyaAllah admin akan kongsikan details dan juga link pada chat itu. Puan Zakia dah terlebih advance, dah daftar. Barakallahu fiq. Dan moga-moga di program yang kita anjurkan ini, Akademi Sindiket anjurkan ini, dia menghadirkan rasa macam saya sebutkan tadi. Dan rasa itu dapat ditransfer pula pada anak-anak kita. Dan itu adalah cara untuk kita nak mensistemkan solat dalam anak-anak kita. Bukanlah peringatan yang seolah-olahnya satu perkara yang membebankan, yang memahitkan rasa pada anak-anak kita setiap kali kita nak seru mereka pada solat. Tapi seruan solat kita pada anak kita menjadi satu benda yang kita hargai, anak-anak kita hargai apabila rasa itu sampai. Dan itulah tujuan High Impact Solat diadakan, untuk menghadirkan rasa dan juga makna tentang solat setelah lama mungkin kita tidak merasai makna dan rasa itu. Bagi siapa yang available dan berminat, bolehlah untuk nak daftarkan diri di program ini bersama saya, Ustaz Harfiz dan juga Ustaz Faiz. Wallahu a'lam bisawab. Dapat sesuatu hari ini tuan-puan dalam borak QSI? Dapat peringatan, dapat ilmu baru, dapat peringatan baru, dapat. Alhamdulillah. Saya pun dapat. Terima kasih sebab berborak bersama dengan saya. Dan insya-Allah borak-borak kita akan diteruskan sambil-sambil program High Impact Solat ini juga akan bermula pada bulan Mei ini. Barakallahu fikum. Salam Jumaat. Satu je saya belajar daripada tuan-puan perkongsian di ruangan chat dan ialah saya yang memberikan perkongsian ini. Betul, solat ini perlukan sabar yang sangat tinggi. Dan moga Allah SWT berikan kesabaran yang tinggi itu dan tak rasa kita ni nak back off daripada nak mengajak anak-anak kita untuk terus perkasakan solat mereka. Jazakumullah khairan kathira. Kita akhirkan borak QSI kita dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jaga diri semua, jaga iman, jaga solat. Jumaah Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Waalaikumsalam. Terima kasih Zain. Terima kasih semua. Terima kasih juga. Sama-sama.